Huh. Kenyang, babe. Hari ni aku nak bawa korang semua ada satu kedai laksa dekat Si Kamat ni. Jom, ikut aku. Kepada warga Si Kamat, mana yang teringin mengidam nak makan laksa, tak payah pergi jauh-jauh dah. Korang boleh datang ke warung di Laksa Si Kamat. Kedai warung di Laksa Si Kamat ni terletak berdekatan dengan klinik kesihatan Si Kamat. Jadi waktu operasi warung di Laksa ni adalah pada hari Selasa hinggalah hari Ahad, bercuti pada hari Isnin. Dia adalah pada pukul 6 petang hinggalah pukul 11 malam. Korang tengok sendiri ayam dia. Besar weh ayam dia. Sebelum kita nak kena laksa sarang ni, kita mestilah kena siram ais dia dulu. Bismillah. Kita gaul dulu. Selain daripada laksa sarang, ada juga menu-menu makanan masakan panas juga. Seperti anda boleh tengok ni lah. Kimi sarankan datanglah kedai warung di Laksa ni dan cuba sendiri laksa sarang. Jadi sesiapa yang nak datang di warung di Laksa ni, korang boleh saja West Klinik Kesihatan Si Kamat. Berhadapan sahaja anda akan jumpa warung di Laksa.